dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata. Antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Kisah seorang lelaki bernama Amran. Orang kampung panggil dia Amran lebay muda. Sebab dari kecil dia minat benda-benda agama, suka bertapa, suka duduk seorang diri mengaji kitab lama. Tak salah pun sebenarnya. Cuma masalahnya Amran ni jenis gelojoh. Dia tak pernah cukup dengan apa yang dia dapat. Dapat satu ilmu dia nak 10, dapat 10 dia nak 100. Dan bila dah masuk bab ilmu gaib, kegelojohan tu jadi benda paling berbahaya dalam hidup dia. Masa mula dulu, Amran cuma belajar benteng diri, sekadar pendinding biasa. Tapi bila dia dah rasa diri kebal sikit, dia mula cari tok guru lain. Ada yang mengajar betul, ada yang ajar separuh, ada juga yang ajar benda yang tak tahu datang dari mana. Ada satu malam, dia pergi jumpa seorang lelaki tua yang dipanggil Pak Haji Samal. Tinggal jauh di hujung kampung sebelah. Orang kata Pak Haji ni dulu memang orang alim, tapi dah lama tak mengajar sebab ilmu dia terlalu berat. Amran tak peduli dia nak ilmu tu. Dia sanggup berjalan tengah malam, redah semak, redah kuburan lama semata-mata nak belajar ilmu yang Pak Haji simpan. Dan malam tu, hidup Amran berubah. Pak Haji suruh dia duduk bersila depan rumah buruk yang tak ada lampu. Suruh dia pejam mata. Suruh dia tarik nafas panjang. Kalau kau nak ilmu ni, kau kena sanggup lepaskan diri kau, kata Pak Haji. Amran tak faham maksudnya, tapi dia angguk. Dan dari malam itu, Amran mula belajar ilmu yang orang lain tak berani sentuh. Selepas belajar beberapa malam, Amran mula rasa dirinya semakin kuat. Tapi dalam masa yang sama, dia mula diganggu. Setiap kali tidur, dia mimpi berada dalam satu ruang gelap. Gelap yang padat. Macam ada sesuatu bernafas dalam gelap tu. Kadang-kadang dia dengar bisikan. Kadang-kadang dia rasa rambut dia ditarik. Kadang-kadang dia rasa macam ada kuku panjang mengusap belakang tengkuk dia. Lagi pelik, bila dia bangun pagi, ada kesan cakaran halus dekat dada dia. Macam kuku manusia, tapi panjang. Dan satu malam, dia terjaga sebab dengar suara garau betul-betul dekat telinganya. Tak cukup, tambah lagi. Sejak itu, Amran tak tidur. Amran semakin pelik. Dia duduk sorang-sorang depan rumah, merenung hutan belakang kampung sambil membaca sesuatu perlahan-lahan. Tangan dia bergerak-gerak macam menulis huruf yang tak pernah orang kampung lihat. Orang tanya, dia marah. Orang suruh berhenti, dia mencebik. Dia kata, "Aku dah nampak benda yang kalian tak nampak. Jangan halang aku." Dan makin hari, makin ramai perasan. Mata Amran dah tak sama. Ada masa matanya macam gelap. Ada masa macam tak ada anak mata langsung. Ada juga masa dia senyum sendiri. Tapi senyum tu senyum yang buat orang lari jauh. Malam-malam dia berjalan keliling kampung sambil bercakap seorang diri. Kadang-kadang dia baca ayat yang tak pernah didengar. Kadang-kadang dia ketawa tiba-tiba. Kadang-kadang dia jerit marah-marah ke arah pokok. Dan ada satu malam, penduduk nampak Amran bercakap dengan bayang sendiri. Satu malam Jumaat, lepas azan isyak berkumandang, suara Amran tiba-tiba menjerit kuat dari rumah dia. Orang kampung berlari datang. Rumah Amran gelap gelita walaupun semua pintu terbuka. Dan bila mereka panggil, tak ada sahutan. Hanya bunyi benda diseret atas lantai. Bila mereka masuk, mereka nampak Amran merangkak atas lantai macam binatang. Mulut dia bergerak laju membaca sesuatu yang tak difahami. Mata dia terbeliak besar, urat leher nampak tegang. "Amran, kau kenapa ni?" Dia berhenti. Dia pandang mereka satu-satu. Kemudian dia senyum. Tapi senyum tu bukan senyum manusia. "Dia dah panggil aku," kata Amran perlahan. Lepas tu Amran ketawa kuat. Pecah rumah dibuatnya. Dan sambil ketawa, dia menampar muka sendiri berulang kali sampai berdarah. Seolah-olah dia cuba buang sesuatu yang menempel pada kulit dia.
Orang kampung cuba pegang dan tahan Amran, tapi dia jadi kuat luar biasa. 3 orang lelaki pegang tangan dia pun tak mampu nak tahan. Amran menjerit dan menyembur kata-kata yang bukan bahasa manusia. Malam itu Amran diseret ke balai untuk ditenangkan. Tapi tak sampai sejam, dia hilang. Hilang macam angin. Tinggal kain lusuh dan bau busuk macam bangkai. Lebih seminggu Amran tak muncul. Sampai satu hari seorang budak kampung nampak dia duduk atas batu besar di dalam hutan. Duduk bersila, tapi badan dia kaku. Bila orang kampung pergi tengok, Amran tengah pejam mata sambil tersenyum. Tapi kulit dia pucat macam dah lama tak makan. Kuku dia panjang, hitam. Rambut dia kusut serabai macam tak pernah dibasuh. "Tuan, aku dah sedia." Dia berbisik sambil membuka mata perlahan-lahan. Dan dekat belakang dia, ada satu bayang besar bergerak. Bayang yang tak ikut arah cahaya. Bayang yang berdiri tegak, tapi tak ada rupa. Orang kampung cuba pujuk Amran untuk balik. Dia ketawa. "Aku dah tak perlukan dunia ni," katanya. Bila mereka cuba dekat, angin tiba-tiba jadi sejuk. Sangat sejuk. Dan bau hanyir menyelinap dari arah belakang Amran. Tiba-tiba Amran jerit, "Aku sudah miliknya." Benda gelap di belakang Amran menyambar tubuhnya. Amran hilang, seolah-olah ditarik masuk ke dalam bayang itu. Yang tinggal cuma bunyi nafas kasar dari ruang hutan yang gelap dan bau tanah kubur yang menusuk. Sehingga sekarang, tak ada siapa jumpa jasad Amran. Ada orang kata malam-malam tertentu, suara dia masih kedengaran jauh dalam hutan, membaca ayat yang tak pernah difahami manusia. Ilmu yang dicari akhirnya memakan diri. Dan Amran menjadi gila isim buat selama-lamanya.